Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gulu Al-Hijrah 16 Mac bersama saya Zaim Zamani. Rabu lepas, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump baru sahaja membuat pusingan dengan kenyataan penyedap hati bahawa tiada rakyat Palestin yang akan diusir dari Gaza. Namun tidak sampai seminggu, laporan eksklusif agensi berita AP cetus kontroversi besar, gila dan tidak masuk akal. Percaya atau tidak, Israel dan AS mahu usir rakyat Gaza ke 3 negara Afrika Timur. Selepas idea yang konon luar kotak itu ditolak mentah-mentah Mesir dan Jordan, dua sekutu itu cuba kambing hitamkan pula negara miskin. Hipokrasi AS makin lama makin tersingkap bila bercakap tentang Gaza. Donald Trump sudah beberapa kali buat pusingan dan nadanya berbeza tiap kali beliau bersemuka dengan mana-mana pemimpin dunia. Baru-baru ini di depan Perdana Menteri Ireland Michael Martin, Trump dengan yakinnya berkata bahawa tiada rakyat Gaza yang akan diusir dari wilayah itu. What about the president's plans to expel Palestinians out of Gaza? Are you discussing that with him and giving him your... Nobody's expelling any Palestinians. I don't know who you are. Kenyataan itu juga menyusul selepas perjumpaan pemimpin negara-negara Arab di Qatar tentang rancangan pembangunan semula Gaza. Jika benar apa dikata, dunia boleh tidur lena. Tetapi selepas itu, lain pula ceritanya. Terbaru, pegawai AS dan Israel mengesahkan kepada agensi berita AP bahawa dua sahabat sejati itu merancang untuk memindahkan rakyat Palestin ke Sudan, Somalia dan Somaliland. Lebih mengejutkan, senyap-senyap perbincangan bersama 3 negara itu sudah dibuat. Memetik laporan AP, Sudan menolak, manakala Somalia dan Somaliland masih tidak tahu menahu tentang perancangan gila itu. Ini juga mungkin pelan B Israel dan AS selepas gagal memujuk Mesir dan Jordan. Tidak kira apa muslihat AS dan Israel, idea untuk menempatkan rakyat Gaza di 3 negara Afrika itu memang mengarut. Sudan ketika ini pun masih bergelut dengan krisis perang yang semakin dilupakan, sama seperti Somalia. Jadi mana mungkin idea itu paling bernas, melainkan hanya mahu melepaskan teka AS dan Israel. Israel pula sudah 1000 langkah ke depan dan kononnya menjadi terpaling efisien dengan penubuhan Jabatan Penghijrahan di bawah Kementerian Pertahanan. כדי לסבר את האוזן, אם נוציא 10,000 איש ביום, 7 ימים בשבוע, זה לוקח חצי שנה. אם נוציא 5,000 ביום, זה לוקח שנה. שוב, זה כמובן אחרי שיש מדינות, אבל אלה תהליכים מאוד מאוד ארוכים. Kononnya mahu memberi kehidupan lebih baik untuk rakyat Palestin di negara lain. Namun hakikatnya, ia adalah Jabatan Pembersihan Etnik. Dan ketika otak Israel ligat mencari cara untuk mengusir rakyat Gaza, peluru Israel tetap dahagakan darah Palestin. Bukan setakat perang fizikal, negara haram itu turut melancar perang psikologi untuk memberi tekanan kepada Hamas. Demi kuasa dan karier politik, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memilih untuk berperangai seperti binatang dan rela dicop sebagai pembunuh bersiri sepanjang abad. Sejak perjanjian fasa pertama berakhir 1 Mac lalu, rundingan fasa kedua masih lagi samar gara-gara sikap Israel yang cuba mempermainkan pihak lawan. Tidak semudah itu untuk Hamas tunduk dengan muslihat Israel yang sebenarnya hanya mahu kau untung lebih dalam perjanjian gencatan senjata. Jika Hamas bersetuju pun dengan lanjutan fasa pertama, tiada jaminan Israel akan memenuhi tuntutan pejuang itu agar berundur dari Gaza sekaligus mengakhiri perang secara kekal. Netanyahu juga perlu buat pilihan bijak untuk kekal menjadi king. Jika dia bersetuju dengan fasa kedua gencatan senjata, dia mungkin bersara awal dalam politik kerana tidak lagi mendapat sokongan parti sayap kanan. Tempoh 2 minggu yang genting ini, Israel ambil peluang untuk melepaskan gian membunuh rakyat Gaza selepas sekatan bantuan ke wilayah itu tidak cukup kuat untuk mencairkan Hamas. Sejak gencatan senjata bermula 19 Januari lepas, Israel terus mencabuli perjanjian dan sebagai tukaran 150 nyawa rakyat Palestin melayang
di tangan kotor Zionis laknatullah. Malangnya, Ramadan rakyat Palestin tahun ini masih bermandi darah. وين الهدنه اللي بحبانا؟ قاعدين بقتلوا في اولادنا بقولوا هدنه، بقتلوا في اولادنا بقولوا هدنه، وين الهدنه؟ Sekat bantuan sudah, serang orang awam pun sudah. Menyusul selepas itu, negara penjajah tersebut masih menggunakan ugutan murahan terhadap Hamas dengan memotong bekalan elektrik di Gaza, sama seperti dilakukan pada awal perang dulu. Paling terjejas adalah operasi loji penyah garaman yang memproses air minuman. Dengan hanya bergantung kepada generator dan solar, penghasilan kuantiti air yang jauh lebih sedikit menyebabkan hanya 1 daripada 10 penduduk mendapat akses air bersih. Sekali lagi, Zionis melancarkan perang psikologi untuk menekan Hamas selepas kebuluran dijadikan sebagai senjata. What we see is Israel just speeds up or slows down its violence. This is not a ceasefire by any definition. This is a slowing down of military violence, but a continue on unfolding of death through starvation. PBB juga bimbang genosid di Gaza juga akan berterusan sampai bila-bila kerana terlalu banyak benih-benih kemusnahan yang tertanam di wilayah terkepung itu. Jika Israel fikir pemotongan bekalan elektrik di Gaza bakal melemahkan semangat rakyat Palestin, percaturan itu satu langkah kurang tepat. Ia jelas hanya gimik politik Israel untuk nampak hero. Rakyat Gaza sedikit pun tidak terkesan dengan ugutan murahan Zionis itu kerana perang selama 15 bulan telah banyak mengajar mereka tentang erti survival. Ketika Menteri Tenaga Israel Eli Cohen mengeluarkan arahan bongkak itu, rakyat Gaza sendiri pun muskil bekalan elektrik mana yang hendak dipotong, sedangkan sejak awal perang mereka sudah pun hidup bergelap. هذا كذب وافتراء لانه في إلنا سنه ونص ما بنشوفش الكهرباء بالمره، واحنا شغالين على الطاقه البديله بمعدات بسيطه لانه المعدات الثقيله بدها كهرباء، فاحنا شغالين على حاجات بديله لانه ما فيش كهرباء، سنه ونص ما شفناهاش على الاطلاق، وهذه كلها ما انت عارف يعني سياسه وما سياسه كلها كذب. ايش طبيعي يكون ضغط سياسي ويكون طبعا لفقر وتجويع الشعب الفلسطيني. Nampak sangat Israel sudah mati akal sehingga tiada modal lain untuk menekan Hamas dan rakyat Palestin. Sudah berdekat kehidupan mereka kembali seperti 50 tahun dulu dan apa yang dilakukan Israel ketika ini hanya ugutan picisan. Malah sejak 18 tahun hidup dalam kepungan, rakyat Gaza hanya menerima bekalan elektrik 8 jam sehari. Ia bukanlah sesuatu yang luar biasa jika hari-hari mereka tidak menikmati bekalan kuasa itu. Kebanyakan kawasan dan industri juga telah menggunakan generator dan sekiranya bekalan bahan api terhad, mereka beralih kepada tenaga solar sebagai alternatif. Rejim Tel Aviv hanya menonjolkan sisi terdesak mereka tanpa menilai kelemahan pihak lawan. Baik, sekian Gawal Hijrah malam ini. Nantikan kupasan isu ummah dan antarabangsa minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.